Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai yang bertanya saya mengenai afdal haiwan. Haiwan mana yang patut, yang lebih utama, yang lebih baik. Yang pertama, jika mampu kita korban seekor lembu, maka korbankanlah. Yang kedua, jika kita ada pilihan, mampu lagi ada rezeki kita mampu 1 ekor lembu ataupun 7 ekor kambing, maka korbankanlah 7 ekor kambing, sebab lebih banyak pertumpahan darah, dan antara sebab lain daging kambing lebih sedap lah, dan boleh lebih banyak bagi ke orang lain. Yang ketiga, antara jantan betina pula lebih baik jantan daripada betina. Yang keempat, kalau haiwan mestilah haiwan yang gemuk berbanding yang kurus, sebab haiwan yang berisi lebih banyak kita boleh agih-agihkan untuk dibagi kepada golongan yang memerlukan. Yang seterusnya, dari segi warna pula, kalau dari segi warna, paling bagus ialah warna putih. Kalau tak ada putih, ambil warna kuning. Kalau tak ada kuning, merah, kelabu. Dan juga boleh, kalau tepung-tepung boleh lah, coklat ataupun tepung hitam, putih dan sebagainya. Kemudian yang paling terbaik kalau nak korban, yang pertama jantan, putih dan berisi, insya-Allah. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.